DAP suruh PAS buat pesawat airline sendiri. Sebab PAS tentang menghidang arak dalam pesawat komersial ni, pesawat pelancong ni. Apa kata DAP je buat pesawat sendiri, pesawat airline sendiri. Dalam tu kalau nak hidang segala mak nenek harta karun dalam dunia ni yang boleh makan, hidanglah. Jemputlah sekali penyokong-penyokong Walanon ni, penyokong-penyokong Anwar Ibrahim ni, jemputlah sekali dia orang masuk dalam tu duduk. Mana penyokong-penyokong Anwar Ibrahim ni, korang boleh gunakan pesawat DAP ni. Dalam tu ada hidang arak. Waktu tu korang boleh duduk sekali. Enjoy lah penerbangan yang dalamnya ada orang minum arak apa semua. Kena standby lah. Kalau ada orang mengacau-racau kan sebab dah minum terlebih arak, kalau dah terminum terlebih sikit kan dah tak betul. Jadi yang penyokong-penyokong Anwar Ibrahim tu yang suka ada hidang arak dalam pesawat tu kan, korang boleh enjoy dalam tu. DAP tak perlu nak suruh PAS buat airline sendiri, tak perlu. Korang je buat pesawat airline sendiri. Jadi penyokong-penyokong Anwar Ibrahim ni, penyokong-penyokong Pakatan Harapan ni, korang boleh gunakan pesawat DAP ni. Dalam tu ada hidang arak. PAS dah tentang ni, PAS tentang Pak kata jangan. Tak setuju hidang arak dalam pesawat komersial ni. Tak setuju. Sebab bendanya agak tak bagus. Jadi korang yang sokong ni, sokong Pakatan Harapan ni, korang boleh gunakan pesawat DAP. DAP tak perlu suruh PAS buat pesawat sendiri, pesawat airline sendiri tak perlu. Jadi penyokong-penyokong Anwar Ibrahim, penyokong-penyokong Pakatan Harapan, mana yang boleh terima hidang arak dalam pesawat komersial ni kan, pesawat pelancongan ni, korang boleh gunakan pesawat DAP tu. Enjoy lah momen tu, momen pesawat penerbangan yang ada minum arak tu kan. Standby lah. Kalau selamat okey lah. Kalau ada tiba-tiba orang meracau kan, orang tahu onta kan, sebab dah kepala dah pusing, kepala dah berpusing, minum, dia dah takut minum terlebih kan. Sebab tu dah berpusing, nak keluar melompat pesawat je. Korang kena standby lah benda-benda macam tu. Okey.